beras ni dia bukan dia orang susah tu. Dia orang mungkin makan pun tak cukup kan. Tapi beras tu orang kata benda yang penting pada dia kan. Tapi sebab dia hargai guru mengajar anak dia, dia boleh bagi. So itu antara momen lah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Sarawak Maju Makmur, salam Malaysia Madani. Hai guys, bersama dengan Adi Belarik. Kita tengah menyaksikan podcast bersempena dengan Hari Guru. Istimewa untuk kita junjung, untuk kita angkat, untuk kita berikan ruang kepada guru-guru kita untuk memberikan penghargaan kepada mereka insan yang bergelar sebagai guru, untuk membuatkan mereka semakin bersemangat dalam melahirkan generasi anak bangsa masa yang akan datang. Dan Alhamdulillah, macam biasa, hari itu adalah hari Jumaat 16 Mei, hari yang boleh kita katakan tarikh yang telah pun dipilih dari dulu lagi, dipilih untuk kita raikan, khaskan kepada guru-guru yang berada di sekolah, berada di universiti ataupun di mana-mana sekalipun. Sebab guru tu bukanlah khas untuk mereka yang bekerja ataupun berada di sekolah saja, tetapi siapa-siapa, contoh guru silat, guru taekwondo pun guru juga. Dan selain daripada siapa-siapa yang ada menyampaikan ilmu, yang ada berkongsikan ilmu kepada mereka-mereka yang memerlukan, pun mereka ini akan diangkat, digelar, diberikan gelaran sebagai seorang guru. Jadi bersama dengan Adi Belarik, hari itu special guys, untuk bersama dengan salah seorang guru yang kita bawakan untuk berada di dalam podcast pada hari itu, di mananya beliau, tetamu kita tu akan berkongsikan pengalaman, ceritanya sebagai seorang guru dan apa yang mungkin boleh dikongsikan sepanjang keberadaan beliau sebagai seorang guru berada di Sarawak. Okey, jadi kita rasa penuh dengan rasa bangga kita bersama dengan tetamu kita, iaitu Cikgu Ahmad Faizal bin Osman, adapun lebih dikenali sebagai Cikgu Ahmad Menulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Di. Apa khabar kita, Cikgu? Alhamdulillah. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru juga. Alright. Jauh daripada Siaman, datang ke Kuching untuk... Tadi ada sebut untuk semua guru kan. Guru sekolah memandu kena sebut juga. Betul. Sekali harung ya. Semuanya yang ada memberi ilmu dengan pelajar-pelajar kan. Betul. Tapi yang kami respect yang kita, Cikgu, daripada Sri Aman datang ke Kuching untuk singgah ke Cats FM. Jadi macam ni, Cikgu, kadang-kadang adakah kita nang selalu nerima invitation untuk beri talk ke apakah di mana-mana tempat selain daripada Siaman? Saya selalu dijemput untuk memberikan ceramah motivasi, motivasi pelajar SPM dan juga motivasi parenting untuk ibu bapa di seluruh Sarawak dan ada juga dari Sabah yang menjemput saya lah. Sampai Miri kan, sampailah ke Lunduk kan, Sematan pun ada juga bagi saya. Sebab kami ada cek dalam TikTok kita macam ni nak nyuruh anak kita mau belajar. Macam So kalau berminat untuk servis daripada Cikgu Ahmad, boleh kontak dekat sosial media. Sempat. Alright, so berkenaan dengan Hari Guru, kita bersama dengan Cikgu Ahmad Menulis. First of all, sebelum kita nak masukkan bahagian Hari Guru, saya nak tanya, kenapa nama pena Cikgu Ahmad Menulis? Okey. Sebenarnya Cikgu Ahmad ini adalah nama mula-mula saya buat Facebook. Kan, saya buat Facebook tahun 2007. That is my first account. Saya buat Facebook saya. Jadi saya masa tu tak naklah letak nama Ahmad Faizal, sebab kita rasa nama tu skema sangat kan. So zaman tu memang ramailah orang, ialah bila first kita ada kan dulu ada MySpace, ada tag kan. Jadi kita tak nak kalau boleh tak nak dedahkan kita punya identiti yang sebenar. Jadi saya pun letaklah nama Ahmad. Sebab apa? Sebab Ahmad ni kalau di Turki, kalau Muhammad di Turki dia panggil Mehmet. Kalau Ahmad kan, Ahmad. Jadi saya pun kebetulan masa tu ada cerita Lego so kita pun okeylah, dia punya watak tu Ahmad kan. Saya kata sedap juga guna Ahmad ni, so saya letak lah. Tapi benda tu dia tak ada
tak adalah orang kata suatu yang menjadi suatu yang lumrah lah, sebab even orang Sarawak pun kan nama Roslina, Rosilawati, tapi dalam Facebook jadi Roslalan. Tadi lain. Yalah. Lalu bila kita engkah nama Ahmed tadi, Ahmed Faizal, sekali nama jadi sebutan orang. Jadi sebutan orang. Dan orang lebih mengenali nama berbanding dengan nama kami pun. Yalah sebenarnya. Tapi cikgu ada sebut adalah kali pertama cikgu Ahmed untuk mula akaun dekat Facebook pada tahun 2007. Dan mungkin silap kami lah, adalah peralihan untuk aplikasi Facebook daripada Friendster pergi ke Facebook. Betul ke mas saya? Ya, waktu tu memang Facebook tu awal lagi, saya rasa dalam 2005 2006 dia dah ada lah, tapi kami ni didedahkan sebab waktu tu kita kan baru ada smartphone kan. Betul. Jadi masa tu lah kita mula kenal dengan Facebook. Sebab dulu kalau tak salah cikgu guna tag saja, TAGGED. Itu salah satu. Waktu tu Friendster pun cikgu tak walaupun Friendster ada, tapi cikgu lebih suka guna tag. Dan sebelum tu kami banyak menggunakan berhubung dengan dan melalui kawan-kawan di media sosial menggunakan MIRC kan. Betul. Kan, chat punya jadi bila dah ada Facebook, barulah kita nampak ini adalah satu ruang yang mana kita boleh mengembangkan lagi jaringan sosial kita dengan masyarakat di luar. Itulah antaranya. Bila cikgu sebut pasal MIRC, teringat Yahoo Messenger. Zaman kita dulu. ASL. Ya, ASL. Okay, so kita nak masuk ke bahagian Hari Guru lah cikgu. Sebab kita malam podcast tu pun khas untuk berkelakar berkenaan dengan Cikgu Ahmed dan guru. Alright, so macam sambutan Hari Guru untuk tahun tu, temanya adalah Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Itu adalah tema Hari Guru lah tahun ini. Boleh tak kalau cikgu kongsikan maksud Guru Pemacu Reformasi Pendidikan? Kita ambil dari istilah lah. Guru, memang kita tahu guru adalah guru kan. Pemacu ni pendorong. Reformasi pendidikan, reform tu adalah mengubah. Pendidikan adalah dunia pendidikan. Jadi apa yang dimaksudkan dalam tema kali ini iaitu Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Guru adalah satu pemangkin untuk mengubah dunia pendidikan ini, membuat reformasi. Maksudnya di sini sekarang ini di dunia pendidikan bukan lagi dunia yang dunia yang pegun. Pendidikan adalah dunia yang dinamik. Dulu kita chalk and talk. Sekarang ni kita dengan social media, kita dengan IT, kita dengan IR 4.0, kita dengan AI. So guru kena reform diri dia untuk menguasai kemajuan teknologi ini supaya dia dapat memberikan pengajaran yang optimum, yang lebih optimum, yang boleh bersifat abad ke-21 supaya dapat menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar kita. Ya, sebab of course lah pelajar kita pun lebih mengenali dengan teknologi yang sedia ada. Jadi cikgu pun mesti lebih lagi kenal daripada mereka kan. Betul. Alright. So itu berkenaan dengan sambutan Hari Guru, tema dah pun kita sentuh dan kita nak fokuskan kepada Cikgu Ahmed sendirilah. Okay. So cikgu, berapa lama dah berkhidmat sebagai seorang guru? Sebagai seorang pendidik? Saya menjadi seorang guru secara rasminya lah pada tahun 1993. Itu my first posting lah. Saya baru 2 tahun. 1993 tu adalah tahun pertama saya ditempatkan di sekolah pertama saya selepas saya keluar maktab, iaitu di IPSI, Institut Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim. Saya mengajar di SK Lasal, Petaling Jaya. Di Semenanjung lah. Di Selangor. Dan waktu itu saya berada di sana selama sampai 1994, setahun. Dan pelajar-pelajar saya pun sekarang ni dah besar-besar, dah hebat-hebat. Dah kahwin, dah ada anak dah. Ada yang jadi producer filem. Wow. Ada yang, saya dulu banyak pelajar-pelajar sebab dia kawasan Petaling Jaya. Kan kawasan orang-orang yang anak-anak dia M40 kan, T20.
Jadi apa ni lah, ada artis pun juga saya pernah jadi anak murid saya. Kalau pernah Adi pernah ingat lah, tapi Adi masa tu kecil lagi kot. Rancangan Cili Padi kan, apa ni, sitcom Cili Padi. Cili Padi. Tahu. Ada seorang pelakon dia nama Nik Nazmi, badan gemuk-gemuk tu, dengan Malisa Saila. Nik Nazmi tu Lasal punya student lah. Jadi itulah, bila kadang-kadang tanya dia, cikgu saya hari Jumaat ni saya tak datang sekolah cikgu, pergi mana? Oh, syuting cikgu. Oh, kirim salam dengan Malisa Saila. Okey. Oh ya ke? Maksudnya boleh macam ni lah. Habis kalau dah dia dah apa ni, dia ada komitmen lain waktu tu. Tapi alhamdulillah dia pun dah jadi orang yang hebat kan. Jadi manusia lah juga kan. Faham. Dan lepas tu cikgu, lepas di Petaling, lepas 1993, 1994, kemudian saya berkahwin, isteri orang Sarawak. Kemudian saya pun berpindahlah ikut isteri. Selalunya isteri ikut suami kan. Ini suami ikut isteri. So saya first pindah ke Licok Roban. Di Licok. Bayangkan Adi, sekolah saya di Lasal tu adalah sekolah besar tau. Sekolah 2000 student. Sekolah bandar. Sekali saya kena dekat Licok, 40 student. Satu sekolah 40 ya. Saya pun dah, aku ni macam apa ni lah kan, daripada sekolah bagus-bagus, sekolah bandar raya kan, tiba-tiba pergi dekat ulu-ulu kan. So kita ada culture shock masa tu. Okay, Adin tertanya-tanya, macam mana dengan reaction Cikgu Ahmed apabila menerima nama sekolah? Dekat mana ni? Tak pernah dengar ni. Apa reaction pertama yang bermain di fikiran cikgu masa tu? Okey, ini ada cerita yang menarik jugalah ya. Dia sebenarnya bila kita saya memang dah bersedia untuk ke Sarawak waktu tu sebab saya mengikut isteri kan. So saya bersedia. Demi bini cikgu. Ya, kemudian bila saya pergi ke sana, bila saya pergi ke Sarawak sebenarnya bila mereka cakap okey, you akan pergi ke SK Licok Roban. Jauh daripada Bandar Saratok, lebih kurang dalam 27 km. Sekolah tepi jalan dia cakap. Tapi kalau Adi nak tahu, tahun 1994, Kuching ke Saratok sahaja memakan masa dekat 7 jam tau. Masa tu? Ya, masa tu jalan kecil. Kemudian batu-batu. Kita tak adalah nak kata Pen Borneo ni memang tak ada. Kan jalan dua hala tu hanya sampai dekat batu dekat Landih tu saja. Lepas tu pergi ke Serian semua pakai jalan satu hala saja kan. Satu lorong. Kemudian bila saya dah sampai ke Licok waktu tu, kita jalan kaki daripada turun bas, jalan kaki dengan ada babi dia kat situ kan. So kita pun Allah kan. Kelang kabut kan, rasa susah hati juga ni. Dan saya masih ingat lagi masa saya mula-mula Ricky sekolah tu, kawan saya bawa motosikal lah, dia kata nama dia Cikgu Asagap dengan Cikgu Makruf. Dia kata jom Faizal kita pergi tengok sekolah kau dulu dekat Licok. Okey boleh. So saya bawa saya. So masa sampai tu ada orang tua tu tengah menebas tak pakai baju kan, dia menebas. Saya tanya, pakcik dekat mana pejabat? Oh, pejabat dekat sana. Ni siapa ni? Oh, saya guru baru. Hari Isnin nanti nak lapor diri, nak tengok sekolah. Pergilah dekat pejabat, dia cakap. So saya pun pergi masuk pejabat. Saya tengok masa tu dekat Licok tu pejabat dia, lantai dia tu ada simen, kemudian ada tanah-tanah sikit. Kan? Maksudnya dia ada simen yang dah terkopak, kemudian tinggal ada tanah-tanah dekat situ. Kemudian kerusi dia kayu, kemudian dengan reput beranak-anai. Saya cakap aduh sekolah ni daif sangat kan. Kali tiba-tiba datang pakcik tu. Pakcik tadi lah. Pakcik tu datang, kemudian saya tanya, pakcik saya nak jumpa penolong kanan. Saya lah penolong kanan. Wah. Saya punya terkejut dia. Kita ingat penolong kanan pakai smart rupanya dia pakai topi dia kan, tak pakai baju. Saya lah penolong kanan. Saya kata Allahu Akbar. Dia kata kan. Lepas tu tapi seronok lah. Sebab guru-guru, nama pakcik tu, nama cikgu tu dah meninggal lah ya, Mendiang Anji anak Enggang. Sangat baik. Sangat baik kan. Lepas tu saya jumpalah dengan cikgu-cikgu dekat sana. Kami di situ saya dapat rasa bahawa diri saya diterima. Majoriti situ orang Iban tau. Dan saya orang Melayu dah, orang Melayu, orang dari Melaya lagi kan. Tapi diorang terima saya dengan baik. Tu yang buat saya rasa sangat-sangat
seronok berada di Sarawak. Okey, apa yang dilakukan oleh penduduk yang berada di Licok yang membuatkan cikgu rasa macam cikgu diterima oleh diorang? Diorang ni, ini saya terus terang cakap, masyarakat Iban ni adalah masyarakat yang dia mempunyai nilai budi yang tinggi. So satu antaranya ialah dia memandang tinggi pada cikgu. Tak kira lah cikgu tu, dia tak ada memandang cikgu ni ikut bangsa tau. Dia asal saja cikgu, dia akan pandang tinggi. Dia akan dia hormat. So kadang-kadang dia bagi kita beras. Wow. Kadang dia hari guru kalau saya boleh banding lah, hari guru kalau saya dekat Lasal dulu, saya pergi naik bas mini, balik kena sewa cab tau. Sebab apa? Kena bawa hadiah besar-besar tau. Bawa saya pernah dapat radio kompo tau. Memanglah biasalah kawasan orang ni kan. Tapi bila saya dekat Licok kan, saya dapat buah kan. Saya dapat buah dabai, buah kalak, beras kan. Kita berbeza lah. Tapi di situ kita dapat lihat bahawa di mana-mana saja kita pergi, penghargaan terhadap guru pada hari guru sentiasa ada. Tapi kita ikut keadaan lah. Kalau di kampung macam ni lah caranya kan. Dan masyarakat Iban memang sangat hormat dengan cikgu. Tapi kan yang itu adalah antara pengalaman pertama cikgu berada di Sarawak untuk first posting. Masa tu bini follow? Isteri mengajar juga di Seratok. Oh, lain tempat lah. Dia sekolah menengah, saya Oh, tapi jarak masa tu macam mana? Jauh ke tak jauh? Dekat lah, sebab satu kawasan lah, satu daerah. Kalau diikutkan masa tu, berapa lama masa akan diambil untuk dari sekolah cikgu pergi ke sekolah isteri cikgu? Dia lagi dekat sebab dia dekat bandar. Sekolah menengah kan. Memang dekat bandar lah. So dia tak adalah mengambil masa yang jauh. Cuma dari Seratok nak pergi ke Licok tu memang agak jauh lah, lebih kurang dalam masa tu hampir sejam jugalah. Nak pergi kat situ naik motosikal EX5 masa tu. So dekat Licok berapa lama berkhidmat di Licok? Saya dekat Licok tak lama. Saya dekat Licok hanya 5 bulan. Lepas itu saya di redeployment. Redeployment tu maksudnya dipindahkan kerana waktu tu ada isu kekurangan guru sekolah menengah. Jadi guru-guru yang mengajar di sekolah rendah yang ada STPM akan ditarik ke sekolah menengah. Jadi saya salah seorang daripadanya yang ditarik ke SMK Seratok. Maksudnya turun dekat dengan bandar lagi, lebih kurang dalam 7-8 km saja. Tapi bukan pedalaman lah, aura luar bandar tu ada. Sebab bila kita berada di sekolah menengah, majoriti anak murid kita semua budak asrama. Maksudnya budak yang duduk ulu-ulu lah kan. Budak ulu Roban, ulu Sebetan, tinggal di Nangga Asam kan. Semua akan datang ke situ. So kita masih lagi merasakan bahawa keberadaan kita dengan masyarakat luar bandar dan pedalaman tu tetap wujud. Tapi selepas SMK Seratok, Cikgu Ahmed berpindah semula ke Semenanjung. Sebab apa tu? Saya pindah balik sebab waktu tu mak saya masih ada kan. So saya rasa tak apalah, kita pergilah sekejap kan untuk stay dekat Semenanjung. Tapi di Semenanjung saya tak lama lah, dalam 4 tahun. 2004 saya datang balik. Yang itu request oleh cikgu sendiri atau macam mana? Request untuk diri saya sendiri. Sebab ialah kita dah 6 tahun di Sarawak, so kita nak try balik lah. Tapi bila balik dekat sana, kat Semenanjung, kita dapat lihatlah dari segi, adalah perbezaan. Macam saya kan, saya rasa saya lebih rindukan anak-anak Sarawak kan. So 2004 saya datang balik sini. Dan saya mengajar di SK Melugu di Seri Aman. Yang itu berapa lama pula? Yang itu lama. Itu lebih kurang dalam 14 years, 14 tahun. Wow. Lepas tu baru saya naik pangkat jadi penolong kanan di SK Pulau Seduku. Dan sekarang ini 2018 sampai tahun 2025, dan tahun ini saya dapat arahan perpindahan sebagai guru besar. Sekarang ini saya berkhidmat sebagai guru besar di SK Camp Pakit. Itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan perjalanan Cikgu Ahmed apabila bergelar sebagai pendidik. Adapun orang Sarawak kita selalu madah cikgu, adapun guru. Jadi pernahkah Cikgu Ahmed terfikir nak jadi cikgu masa cikgu lagi kecil dulu? Sebenarnya
kalau nak ikutkan dari segi ranking cita-cita lah, guru ni adalah pilihan kedua. Oh, yang pertamanya apa? Pilihan pertama macam Adin lah. Oh, jadi saya sebenarnya berminat dalam Meskom. Dunia penyiaran. So saya suka tengok Juruhebat Radio. Saya suka tengok Juruhebat TV kan, saya suka. Malah sentiasa berangan-angan nak jadi DJ seperti Ramli Abu Bakar, Tutu kan. Oh, nama-lama. Yang lama-lama lah. Pok, Tutu, ada mereka ni antara DJ-DJ yang kata kalau sekarang ni boleh lah dibandingkan dengan DJ-DJ yang top sekarang lah. Bila pergi ke melawat, ikut sekolah melawat ke RTM, Angkasa Puri kan, kita pergi ke Konti kan, kita rasa wah seronok. So saya cuba nak mohon untuk, lepas saya STPM, saya cubalah untuk mohon Meskom. Tapi tak dapat kan, rezeki tak di sana. Pada masa yang sama saya mohon juga guru, dan alhamdulillah dapat masuk ke Institut Perguruan Sultan Idris. So saya pun jadilah guru pelatih di situ. Oh, dan 32 tahun jumlah keseluruhan berkhidmat di sebagai seorang guru. Dan 3 tahun tadi di Perak kan? Ya, 3,5 tahun di Perak. 3,5 tahun, artinya 29,5 tahun di Sarawak. Bolehlah kelakar Sarawak kan? Boleh. Boleh kelakar Iban. Pandai kelakar Sarawak, pandai jakut Iban. Aku nemu meme-meme tu. Okey, so cikgu, dolok lah, mudi kenang zaman cikgu lagi kecil dolok mari anak. Mestilah kita semua tu melalui sikit fasa, iaitu fasa alam persekolahan. So bila kita berada di sekolah, of course kita akan belajar banyak jenis subjek. Macam cikgu, dalam banyak-banyak subjek apa yang paling cikgu lemah? Okay. Saya ni adalah pelajar, saya ni lebih menggunakan otak kiri sebenarnya. Maksudnya saya orang yang saya fakta, saya seorang yang kreatif. Lepas tu saya seorang yang agak introvert. Jadi saya tak suka benda-benda yang kompleksiti. Maksudnya matematik tu bukan subjek yang saya minati. Jadi bila kita tak berapa minat dengan maths, dan kita akan nampak maths ini sebagai satu subjek yang sangat susah. Dan subjek itulah yang menjadi subjek yang agak lemah bagi saya lah. Tapi kalau bab-bab mengarang, menulis kan, yang kreatif, bab sejarah kan, yang itu memang saya suka dengan fakta dan sebagainya kan. So yang itu memang jadi keutamaan dan minat saya. Artinya cikgu tu kuat pelentir lah. Sebab mun ikut pemahaman saya lah, otak kanan adalah untuk orang yang serius. Otak kiri adalah untuk orang yang suka berpelentir. Ya, betul. Benar ya gua? Saya ni jenis orang suka bertundi, lebih kurang lah. Pelentir lah. Pelentir. Okay. Serius. So, selain daripada subjek yang lemah, kita mau tahu subjek apa yang paling cikgu hebat? Saya boleh katakan yang subjek yang paling saya mahir ialah bahasa Malaysia atau bahasa Melayu. Especially dalam penulisan. Sebab dalam SPM saya dapat distinction A. Saya dapat A1 lah untuk untuk subjek tu. Dan even dalam STPM pun saya dapat principal juga dalam subjek tersebut. Jadi dan subjek itulah juga yang mendorong minat saya menulis sampai sekarang. Menulis dalam blog, menulis dalam social media. Social media, saya pernah jadi kolumnis untuk Akhbar Suara Sarawak. So itu saya gunakan kemahiran berbahasa lah sebenarnya. Okey. Itu berkenaan dengan subjek. Dan contoh kalau cikgu, kalau diikutkan sewaktu cikgu berada di dalam maktab, kita akan diberikan subjek. Betul Ya, betul. Masih sama macam dari dulu sampai sekarang kan? Ya. Akan diberikan subjek. So subjek apa yang diberi oleh bahagian pendidikan kepada cikgu masa tu? Masa di maktab, dia sebenarnya bukan subjek lah, dia panggil pengkhususan. Pengkhususan. Panggil option. Saya dulu option saya ialah pengajian Melayu, PM lah dia panggil. Pengajian Melayu maksudnya belajar linguistik, belajar tata bahasa, belajar tentang bahasa Melayu. Tapi dia ada slash lah, PSR, iaitu pendidikan sekolah rendah. Jadi saya punya
peringkat pengajar Melayu, peringkat sekolah rendah. Dan apabila saya masuk ke universiti, saya option saya masih lagi pengajar Melayu, tetapi dia ada minor dalam pendidikan seni. Dan sekarang ini tapi bila saya pergi mengajar, saya rasa saya hanya beberapa tahun saja mengajar bahasa Melayu. Bila pergi ke sekolah, kita diarah mengajar subjek-subjek yang bukan option lah. Macam sains. Saya jadi guru sains lama. Saya rasa belas tahun saya jadi guru sains. Tapi ilmu tu masih ada di dada kan. Sebab bila kita diminta mengajar subjek-subjek yang bukan option kita, bukan bermakna kita ajar sambil lewa, tak. Kita akan cari sumber lain untuk menambah ilmu kita. Kursus KSSR kan, kursus semakan dan sebagainya. So itu semua adalah untuk upgrade kita punya pengetahuan. Walaupun dia bukan subjek kita. Bukan mudah untuk bergelar sebagai seorang guru. Betul. Sebab perlukan banyak input, bukan sahaja input yang ada disediakan oleh pihak sekolah, tetapi input luaran pun boleh membantu sebagai seorang cikgu untuk berkongsikan ilmu kepada pelajar lah. Betul. Tapi macam pengajar Melayu, untuk peringkat rendah, adakah ianya termasuk dengan diftong, dengan e-telek dan sebagainya? Dia dari segi tata bahasa dia termasuk juga. Cuma dari segi tahap pembelajarannya agak rendah sikit lah. Dia tak adalah seperti di sekolah menengah kan. Walaupun saya pernah juga menjadi guru sekolah menengah di SMK Seratok dan juga di SMK Sungai Kerit Sungkai kan. Tapi kalau di peringkat sekolah rendah, dia tidaklah begitu kompleks sangat untuk pengajaran dalam bahasa Melayu. Tapi yang penting ialah itulah macam kata Adin tadi, guru kena menguasai. Sebab kita kan cikgu kan, anak murid pun akan menganggap kita adalah betul kan. Betul. Ya, kami tiba-tiba teringat cikgu masa kami first time. Dulu kami cikgu juga. Kami merupakan guru sandaran tidak terlatih. Habis itu masih ada masih ada guru sandaran tidak terlatih. GSTT. Sekarang ini dipanggil, dia bukan GSTT lah, dia panggil sekarang ni guru interim. Nama barunya lah. Nama baru. Tapi tapi ada juga guru MyStep kan. Guru MyStep. Tapi kami diberi subjek apa? Cuba cikgu teka. Subjek apa? Munangkan muka saya tu lah. Subjek apakah yang diberikan kepada saya? Bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris? Salah. Apa? Pendidikan Islam. Ustaz. Betul lah. Betul. Nama Adin kan? Adin. Ya, itu dia. Alright. So, contohlah cikgu. Mun cikgu boleh ajar sikit subjek sampailah ke pencen. Cikgu pilih subjek apa dan kenapa? Okey, kalau saya dapatlah mengajar subjek sampailah saya bersara, saya memilih untuk mengajar dalam bahasa Melayu sebab itu option saya. Dan minat saya kan. Jadi saya rasa saya akan mengajar sampailah saya bersara nanti untuk subjek tersebut. Itu pilihannya lah. Okey, so apabila bergelar sebagai seorang guru, pengalaman cikgu pun dah pun berada di dalam industri pendidikan, dalam alam pendidikan tu selama 32 tahun. Pastinya ada banyak situasi, banyak pengalaman, banyak perkara yang dah pun berlaku. So, apa perkara ataupun pengalaman yang cikgu si dapat tak lupakan bila ingat kan? Lawak lah benda tu. Nang si sangka benda tu berlaku, tapi bila dikenang balik tak macam-macam aja. Dia ada beberapa peristiwa yang agak melucukan lah. Peristiwa ni kita boleh bagikan antara saya dengan pelajar ataupun saya dengan murid saya. Kemudian saya dengan guru pun ada dan saya dengan masyarakat kan. Kalau dengan pelajar ni saya masih ingat lagi lah waktu saya di Licok. Waktu saya di Licok Roban, pelajar-pelajar saya tak pandai cakap Iban masa tu sebab kita masa tu baru sampai kan, kita tak pandai cakap Iban. Jadi saya beranggapan bahawa tidak penting untuk saya belajar bahasa Iban sebab saya guna bahasa Melayu, so mereka kena belajar bahasa Melayu. Buat apa saya nak belajar bahasa Iban kan waktu tu. And then satu hari saya pergi masuk kelas, anak murid saya cakap, "Cikgu, tancut nuan." Tancut nuan. Saya kata, "Hey, apa kamu ni?"
Kalau nak kencing, cakaplah, cikgu, izinkan saya ke tandas. Ini pancut. Lepas tu dia cakap dengan saya, okey cikgu, tancut. Saya kata, apa tancut? Dia tunjuk seluar saya. Rupanya saya lupa zip seluar. Lepas tu Allah, saya kata, daripada saat itulah saya rasa ada keperluan saya belajar bahasa Iban. So saya belajar dengan budak. Saya belajar dengan student lah kan, apa maksud, arahan-arahan biasalah. Cikgu, aku kat kemik, katanya. Cikgu, saya nak pergi kencing. Okey, so kita faham. Anang ingar, jangan bising. So kita faham lah. Di situ baru kita kadang-kadang ada juga macam gotong royong kan. Saya pun bila dah tahu sebersikit cakap Iban kan, kita ingat tahu sikit kita boleh tahu banyak kan. So time gotong-gotong royong tu, mak bapak tengah mencangkul, menebas, saya pula tak ada parang kan. Saya pun panggil, Indai, pinjam aku parai. Saya ingat parang tu ialah makan makai kan. Makan makai kan. Parang parai lah kot kan. Parai kan, diorang punya ketawa kan. Itu dengan masyarakat lah. So kalau dengan cikgu, ada sekali itulah guru penolong kanan co-curriculum saya di Licuk. Nama dia Jackson Gaduh lah. Dia tanya saya, masa tu hari kedua ke ketiga saya sampai sekolah tu. Dia kata, cikgu, kamu tinggal dekat mana? Saya tinggal dekat Seratok. Oh, kalau kamu tinggal dekat Seratok, saya mau kirim. Saya cakap, kirim apa? Saya mau kirim kerpo. Dia cakap, kerpo? Dia sebut kerpo. Saya ingat, sebab biasalah kan, isteri saya ni orang belah-belah Nyabur Kabung kan. So saya ingat kalau kerpo ni maksudnya kerbau kan. Saya cakap, dia nak kerbau kot kan, saya kata kan. So saya cakap lah, nak berapa kilo kan. Dia kata, nak berapa kilo. Dia pun terkejut. Dia kata, mana ada kilo, saya mahu 1. Saya cakap, seko, dia kata. Kan, saya kata, cikgu tak dapat saya, cikgu. Saya naik bas, macam mana saya nak bawa. Dia kata, kamu ingat saya mau kirim apa? Cikgu cakap kerbau kan. Kata, kerbau lah. Ketawa. Rupanya kerbau tu kerpau, padlock. Saya ingat kerbau tu. Kalau orang Melayu dia panggil kerbau. Kalau di Seratok lah kerbau. Kalau ataupun kerpau kan. Padlock. Saya cakap lah padlock kan, mangga kunci. Orang punya ketawa lah dengan dengan guru besar sekali keluar daripada bilik untuk tetak lah, lucu nak. Ya, pengalaman dengan cikgu. Ya, antara cerita yang memang tak dapat dilupakan lah. Yang terbaru bila saya di Pulau Seduku. Sebab Pulau Seduku budak sekolah kurang murid. Pelajar tak ramai. Berapa orang? Pelajar dia ada 21 orang. Ya, 21 orang. Darjah 1 ada 2. Lepas tu yang paling seram sekali kalau saya pergi ke mengajar kelas tahun 5. Tu sangat menyeramkan. Sebab pelajar dia ada seorang. Jadi bila saya masuk saja kelas, dia bangun semua. Assalamualaikum cikgu. Saya cakap, awak suruh siapa tu? Semua tu. Bangun awak seorang dah lah. Ini bangun semua. Risau kan, sebab kelas besar dia seorang kan. Takut dia ada entiti lain. Mungkin dia sibuk terlepas momen apabila berada di sekolah. Nya seorang rasa si nyaman. Madam bangun semua kan. Sebabnya seorang. Nombor 1 nyanangnya seorang je lah. Pak, bet dapat nombor 1 Pak. Wah, tanya anakku. Bapaknya tahu. Munya kelakang orang luar. Nak katakannya pergi rumah balanya di Kuching ke di Miri. Bapa boleh kita exam nombor 1. Ni tak lalu dapat RM10 nak. Padahal saya tahu nya seorang je dalam kelas saya. Saya tahu kan, saya daftarkan diri saya ke sekolah tu. Tapi malangnya saya dah tua. Alright, ya, antara cerita pengalaman manis atau melawak yang ada dikongsikan oleh Cikgu Ahmed. So kita nak tanya dengan Cikgu Ahmed lah. Ialah nak menyentuh berkenaan dengan murid-murid. Macam zaman kami dulu, kami mempunyai pengalaman apabila berada di sekolah menengah dan juga di sekolah rendah. Bagi kami nyaman lagi kami untuk bersama dengan miak sekolah menengah. Sebab tak pernah dengar si ayat tu. Ya Rabbi, anak tu yang bawa jaga seorang anak tu. Dia dah mengeluh macam-macam sebab anak kan lagi miak, lagi kecil lah. Dan macam-macam ni pula. Tapi imagine je dalam sekolah untuk
darjah satu kelas maybe ada sampai 10 orang, 20 orang. So macam ni cikgu, macam ni cabaran untuk cikgu cope masalah maybe berlaku dengan kita ke apa ke? Okay. Sebab ialah menjadi guru tu nya ada auranya pun. Bayangkanlah kita seorang cikgu nya akan jaga mungkin dalam 20 ke 30 orang nembiak. Especially kalau tahap 1, maksudnya darjah 1, 2, 3 Kalau kena darjah 1 lagi lah so ada lebih kurang dalam 20 orang nembiak darjah 1 dalam dia. Macam-macam perangai, macam-macam olah nak nangis, nak berkemih, nak berak dekat semua ada yang menjadi tanggungjawab. Tapi guru tu dia ada satu aura yang mana apa yang dia cakap insya-Allah anak-anak biak akan ikut. Nya si akan bangkang. Nya si macam setengah-setengah mak. Mun kita nangga waktu COVID dulu ada PDPR. So nembiak si pergi sekolah. So mak terpaksa ngajar. Mak si ngajar 20 orang, yang ngajar anaknya seorang je. Tapi dalamnya ngajar anak seorangnya jadi macam singa. Alunya telefon cikgu susah nak ngajar. Itu cepatlah buka sekolah Jadi sebab apa? Sebab cikgu dia ada aura. Pertama aura sebagai seorang guru, dia ada karisma dia sebagai seorang guru yang mana nembiak punya nangka nya si akan nya akan hormat dengan cikgu. Yang kedua, cikgu tu nya ada latihan dalam segi mengendalikan psikologi nembiak. So itu memang kita belajar di college, di universiti. Macam mana kita nak mengendalikan psikologi nembiak kan. Kita tahu bagaimana perkembangan nembiak so macam mana kita nak mengendalikan setiap perangai nembiak Kemudian yang seterusnya kita ada kita ada kaedah tertentu untuk mendisiplinkan nembiak. Cara kita merenungnya, cara kita bersuara. Cuba cikgu renung. Kan? Renung saya. Siapa? Ya lain ni. Beri contohlah. Jadi ialah macam ada setengah cikgu, dia ada satu Adin pernah jumpa cikgu Adin sendiri. Munya masuk nyanangga kelas bisin tapi nya si bersuara. Nya terus duduk nyanangga aja. Nya senyap. Si lama mungkin kita kelakar-kelakar lalu kita pandai fade kan. Kita pandai fade out slow kelas jadi senyap. Betul. Lepas tu baru cakap, dah habis ke? Dah habis kelakar? Dah habis cakap? Kan buka buku. Nya saya ada masuk hoi saya ada. Ada setengah cikgu dia ada aura yang macam dia. So kelebihan macam dia sebenarnya dapat mengawal anak-anak murid tu. Yalah, ingat di zaman sekolah. Oi, cikgu datang. Semua dah kenal dah. Betul. Semua dah dengar macam istilah orang dah dengar tapak kasut je. Betul. Alu nak boleh kenal dengar tapak kasut. Tu cikgu disiplin. Kemudian benda yang ada dengan kehebatan macam yang ada dekat kaki tangan lain kan. Mungkin lain jadi kan. Kan. Macam polis kalau anda kata ada pencuri sekalinya pandai tenung macam alu si berani orang nak mencuri ya kira ada aura lah kata. Tapi macam ni dengan zaman kinet tu cikgu. Okey, kinet tu cikgu kah atau nembiak? Untuk mengendalikan murid-murid sekarang. Sekarang ni kita ada cabaran-cabaran lain lah. Sebab apa? Sebab nembiak kinet tu terdedah dengan banyak perkara. Macam dulu, macam saya kami dulu nak ngajar sekolah kampung di Licok. Nembiak kita tahu nembiak kampung. So they actually knowledge diorang pun hanya bersumberkan kita. So bila dia tengok cikgu dia kata cikgu is everything. Cikgu tahu munnya kelakar bendaya lah yang kami ni. Tapi kena tu nembiak dia bukan bersumberkan guru lagi. Dia dah tahu banyak benda sebelumnya masuk sekolah. Kan beforenya masuk kelas dia dah tahu dah macam-macam. Sebab apa? Everything dalam telefon kan. Dia boleh tengok YouTube, dia boleh tengok macam-macam. Even sekarang ni ada ChatGPT kan. So semua tu dan dia akan menjadi satu cabaran daripada cikgu tadi nak macam mana nak menunjukkan bahawa cikgu tu adalah sumber kepada ilmu pengetahuan. Sebab itu sekarang ini guru-guru dia kena kuasai ilmu. Dia kena kalau ChatGPT dia tak boleh sihalah kakak dah tua orang muda je. No, cannot. Even you dah tua lagi 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun nak pencen sekalipun, so you must belajar tentang itu. Sebab apa? Sebab your student
mesti pandang you above satu level lebih tinggi daripada dia. Tapi kalau alah kakak dah tua lah, bagilah orang muda aja kan, akak nak pencen lagi 2 tahun kan, tak payahlah belajar chat GPT ni. Kalau macam tu habis, kita akan merendahkan kita pun status guru. Sebab nanti anak-anak murid akan cakap, apalah cikgu ni dalam chat GPT pun tak pandai pakai kan, Canva pun tak pandai pakai kan, suruh buka laptop pun dah kelang kabut semua kan. So kita tak nak perception anak murid terhadap guru tu macam itu. So itulah keadaannya. Faham. So kita nak sentuh bahagian momen. Dalam banyak-banyak momen cikgu. Kalau tadi kita ada sentuh bahagian funny moment yang berlaku dalam kehidupan Cikgu Ahmed sebagai seorang pendidik. So apa momen paling menyentuh hati Cikgu Ahmed selaku pendidik? Okey. Dia ada satu cerita lah sebenarnya yang berlaku. Waktu tu saya mengajar di Melugu. Saya mengajar di Melugu. Ada seorang budak lah. Dia ni, saya tak perlulah sebut nama dia. Dia ni bukanlah budak yang pandai kan. Budak yang, dia menulis, mengeja, dia kira pemulihan lah. Budak yang tak berapa pandai. Tapi dia rajin datang sekolah. Dan dia tak pernah orang kata muka dia, sebab dia duduk asrama kan, jadi dia sentiasa datang kelas. So kita tahu. So dari segi effort dia nak belajar tu nak ada. Cuma dia mungkin budak yang lemah dan tak berapa pandai. So satu hari tu, hari guru lah, pada hari guru saya pergi masuk kelas. So biasalah bila hari guru masuk kelas, student akan sedia hadiah tau kan. Dia bawa macam-macam lah. Ada yang bawa sabun, ada yang ambil pensel, dia bungkuskan pen merah kan. Tahun 2006 lebih kurang lah waktu tu sabun dan sebagainya kan. Maggi kan, at least adalah hadiah kan. So semua kad ataupun lukisan, kad semua dia ada. Sekarang ni lagi banyak lah cikgu-cikgu boleh dapat, kedai-kedai murah ada. Kemudian waktu saya masuk, diorang cakap selamat hari guru cikgu. Okay, selamat hari guru. Lepas tu cikgu hadiah dia bagi. So terima kasih, bersalam lah saya, bersalam. Hampir semua bagi hadiah kecuali budak ni. Dia tak bagi. Dan saya panggil dia lah. Nama dia, saya panggil lah nama dia. Okey, kita bagilah nama dia Saliman. Saya panggil Saliman. Mana Saliman? Kawan dia cakap, nyak cikgu nyak. Dia bertapuk lah dekat bawah, dekat kerusi kan. Saya panggil, kita tuan. Dia kata, enggak aku cikgu. Dia kata, sekali cakap, kita mari sini. Sekali akhirnya dia datang. Bila dia datang, saya cakap, kenapa awak menyorok kan? Aku nak time Red Nuan, dia kata. Dia tak ada barang nak bagi saya. Dia tak ada hadiah nak bagi saya. Sedangkan kawan-kawan lain dia bagi. Even benda tu kecil-kecil nilainya kan. Dia tak apalah, at least dia ada bagi. Tapi Saliman dia tak bagi. Aku nak time Red Nuan cikgu, dia kata. Lepas tu dia cakap, Nuan mesti beri aku. Saya cakap, awak mesti bagi saya juga kan. Lepas tu dia dah macam cemas kan. Dia tunduk kan. Saya kata, mai sini. Saya bawa dia dekat tepi ni. Saya ambil dekat papan hitam. Masa tu masih lagi papan hitam kapur. Setunya lah, terima kasih tu cikgu. Setunya baca tu kan, baca. Dia kan tak berapa pandai membaca. Dia nemu aku cikgu, dia katakan baca. Dia kata, ikut cikgu. T ita, dia pun ikut lah. T ita R I R M M A kan. Betul dia ulang lagi. Dia pun terima. Ni kasih. Bawah ni C I C K G U, cikgu. Okey, cakap terima kasih cikgu. So, ulang lagi. Terima kasih cikgu. Sebut. Terima kasih cikgu. Dia tengok papan hitam. Saya kata sekarang tengok muka cikgu. Dia pun tengok muka saya. Sebut perkataan. Terima kasih cikgu. Saya pun peluk dia. Sama-sama. Inilah hadiah yang terbaik. Oh no. Saya peluk dia. Inilah hadiah terbaik yang kamu dah bagikan. Tak payah bagi apa-apa pun tak apa. Cukup ucapan ini. Ayuh. Amatnya cikgu. Amat. Lepas tu dia cakap, terima kasih cikgu. Dia kata. Lepas tu dia pun dia keluar. Besok tu mak dia datang jumpa saya. Mak dia datang, cikgu, nyak berau. Dia bagi saya beras. Nyak berau cikgu, aku beri Nuan, laban Nuan dah ngajar aku. Saya rasa Allahu Akbar kan. Saya rasa macam bukan apa, sebab beras ni dia bukan, dia orang susah tu. Dia orang mungkin makan pun tak cukup kan. Tapi beras tu orang kata benda yang penting pada dia kan.
Tapi sebab dia hargai guru mengajar anak dia, dia boleh bagi. So itu antara momen lah. Antara momen yang menyentuh hati saya sepanjang saya jadi guru. Tapi saya tak menyesal lah kan. At least bila saya tengok anak-anak murid saya semua berjaya jadi manusia kan. So itulah antara momen yang menyentuh hati saya. Bergelar sebagai seorang guru, kami yakin cikgu-cikgu si minta hadiah untuk balasan. Yang orang perlukan adalah from zero to hero. Yeah. Saya ambil contoh lah. Guru dia tak harapkan anak murid dia yang belajar dengan dia akan jadi engineer, akan jadi doktor, akan jadi accountant. Kalau mereka berjaya sampai tahap itu bonus. Tapi bagi kami, kalau hari ini dia keluar daripada sekolah, dia boleh bekerja, dia boleh berkeluarga dan menyara hidup keluarga dia, tak kira lah atas apa pun pekerjaan yang dia buat, benda tu halal, itu dah cukup pada saya. Bakti saya dah berjaya pada guru. Itu sebenarnya. Ya Rabbi, meremang rumah saya bila dengar momen, dan of course ada banyak lagi momen-momen yang lain yang dah dilalui oleh cikgu. Ada banyak. Dan menjadi satu kenangan yang terpahat dalam hati lah. Betul cikgu? Betul. Right. So cikgu, jangan sedih-sedih lah cikgu. Memelap air mata kita. Lap pakai baju. Okay, so kita nak beralih ke soalan seterusnya. Yalah, bukan mudah, bukan senang untuk bergelar sebagai seorang guru, terutamanya macam Cikgu Ahmad membesar di Perak, ataupun kita ambil senang berada di Semenanjung sebagai seorang baby, lepas membesar sebagai seorang kanak-kanak dan sebagai seorang remaja yang menuntut pengajian. Tiba-tiba dah kahwin, bini bagi tahu jom ikut ke Sarawak. So pernah tak ada satu momen yang membuatkan cikgu rasa nak give up untuk bergelar sebagai seorang pendidik? Yang ini lillahi ta'ala lah. Saya tak pernah menyesal memilih bidang pendidikan ini sebagai career saya. Jadi menjadi seorang pendidik selama 32 tahun, tipulah kalau cikgu bagi tahu kita tak ada cabaran. Ada cabaran, macam-macam cabaran. Cabaran yang orang kata betul-betul kadang-kadang boleh menyebabkan kita rasa kenaklah aku jadi macam tu kan. Kenaklah kan. Tapi sekali pun kita berdepan dengan cabaran-cabaran seperti ini, dia tak ada pun yang orang kata dapat melunturkan semangat saya. In fact, setiap cabaran yang saya terima, dia akan menguatkan lagi saya punya semangat. Kan, contohlah, bila keadaan sekolah satu ketika dulu kita ada UPSR, pernah mendapat peratus rendah kan, sekolah peratus rendah, SPR panggil kan, yang tidak menepati KPI. Waktu tu dengan nazir semua berkampung kan kat sekolah. So waktu tu semua cikgu-cikgu akan rasa, ya Allah teruknya kami ni sebab kami tak mencapai KPI. Tapi tak ada pun yang cakap, dah lah lepas ni malah lah, minta tukar je lah, berhenti je lah. Tak ada. So kita berusaha juga untuk memulihkan keadaan kan, dengan nasihat Tuan Nazir, dengan panduan yang diberikan oleh pegawai-pegawai di PPD, dia dapat mengangkat balik semangat tu. Jadi setakat ini cabaran-cabaran yang datang tu memang banyak, tapi sedikit pun tak pernah melunturkan semangat kami sebagai itulah yang dapat saya katakan. Jadi sama madah. Jadi cikgu tu kerjanya daripada pukul 7 pagi sampai pukul 12. Sebab yalah, cikgu kadang-kadang rasa, ni minta maaf cakap lah, rasa terkilan tau bila ada berita dulu nak guru-guru menolak penempatan. Macamnya ditawarkan di Baram. Si mau sebab si ada
kemudahan tertentu. Tak ada makanan segera saya ada nak. Ada dengan post ya. Status. Apa ni? Jadi disebabkan benda-benda macam ya nya menganggap bahawa tak payahlah jadi cikgu kan. Sedangkan orang nak jadi cikgu tu bersusun kan. So bila dia diberi peluang, lalunya menolak hanya kerana tak ada internet dan sebagainya kan. Jadi itu nampak bahawa generasi bukan semualah, ada setengah-setengah generasi guru-guru muda ni jiwa dia rapuh. Tu belum lagi jumpa macam cabaran yang kami lalui, yang kawan-kawan cikgu lalui, yang mana kena bertugas dekat Long, dekat Ulu Baram, dekat Belaga kan, yang terpaksa naik bot sampai 9 jam, 12 jam, yang kena berjalan kaki lagi, dah naik bot jalan kaki lagi kan sampai sekolah. Ya Allah, kalau saya tak tahulah macam mana kalau anda kata guru-guru baru bila dapat tempat yang macam tu, saya tak tahulah macam mana diorang punya rungutan. Tapi alhamdulillah lah, setakat ini saya tengok, sebab saya sebagai motivator, saya selalu dijemput ke sekolah-sekolah pedalaman. Saya pernah dipanggil ke sebuah sekolah SK Kuala Muput, Ulu Julau kan. Saya masuk naik bot tu pergi situ. Saya jumpa ada 4 guru Semenanjung, dari Selangor, dari Penang, 2 daripada Kelantan. Saya tanya diorang tu, yang paling lama 13 tahun dekat situ. Perempuan. Saya tak keluar-keluar dari sana? Tak keluar. Saya kata, tak nak balik ke? Tak nak, cikgu sini best. Kata, kenapa best? Kata, sekolah ni tiap-tiap tahun banjir. Tiap-tiap tahun sekolah tu akan tenggelam. Bayangkan dia punya dia punya cabaran kan. Tapi tetap tak nak keluar. Sebab apa? Seronok. Dia rasa mungkin mengajar di situ lebih bermakna sebab dia tak dimanjakan kan. Dia akan jadi orang yang lebih kental, kuat. So kena guru-guru muda kena jadi macam tu lah kan, ambil peluang tu. Ya nanti macam saya pun mula ikutkan, kami tu mula ikutkan jadi cikgu sebenarnya sebab kami ambil education. Tapi ialah bila sementara tengah nunggu panggilannya, kami dapat kerja lain. Jadi kami dahulukanlah kawan-kawan kami yang lain. Kira macam ialah yang lagi nunggu panggilan dan sebagainya. Right, so kita dah berada di penghujung podcast. Last kali cikgu, pesanan cikgu untuk murid-murid, untuk pelajar-pelajar yang mungkin si sedar cikgu sebenarnya sayang gila-gila dengan kita orang, cuma ianya si dizahirkan dengan kami sayang kita, cikgu sayang kita orang semua. Sebab kami yakin cikgu akan maulah kedaya. Tapi sebenarnya jauh di lubuk hati, cikgu sayang gila-gila dengan semua. Sik kira bangsa, sik kira umur, sik kira anak siapa pun. Betul. Jadi memang itulah sebenarnya hati seorang guru. Dia mempunyai, macam saya mengajar sejak 1993 dan sekarang 2025, 32 tahun saya mengajar. Bayangkan berapa puluh ribu dah anak murid saya kan, atau belas ribu anak murid saya yang saya ajar. Kalau daripada sekolah rendah sampai sekolah menengah. Sekolah menengah pun dah ada dua sekolah menengah saya dah pernah mengajar. Jadi bayangkan dalam keadaan ribuan anak-anak murid saya tu kan, tak pernah pun dalam hati kita mendoakan keburukan pada mereka. Betul, walaupun kita tahu ada anak murid yang jenis kurang ajar, betul. Saya pernah jadi kita cikgu kan, pernah jadi pengadil bola, pengadil futsal kan. Kena maki dengan anak murid pun ada. Sebab kita jadi pengadil kan. Biasalah kadang-kadang kita bagi kad, bagi apa kan, diorang maki kita sebab tak puas hati kan. Tak setuju dengan kita kan. Bangang punya graf kan, bangkok air. Padahal dia anak murid kita kan. Esok pergi sekolah jumpa kita kan. Tapi dia atas padang dia maki pun kita. Kita boleh jumpa sampai taraf itu punya kurang ajar. Tapi bukan di Sarawak lah, benda ni jadi tempat lain. So kita pernah jumpa, tapi tak pernah pun dalam hati aku doakan kau jadi ni, aku doakan kau hancur kau punya SPM, aku doakan kau. Tak pernah dalam hati kita macam tu kan. Kita tetap juga doa. Bila majlis restu ilmu diorang minta maaf, nangis-nangis, kita maafkan juga. Sebab kita ni memang, pertama anak murid ni adalah klien kita. Memang kita hadir sebagai guru kerana wujudnya dia kan. Jadi buat apa kita nak berdendam, nak membenci dia kan? Tak ada. Walaupun dia kurang ajar dan sebagainya, kita doakan aja kan. Memang ada anak murid even yang sekolah rendah
Kan sekarang yang macam walaupun tak kena dengan saya, tapi ada rakan-rakan guru pernah bagi tahu. Saya pernah kena maki tau, pernah kena carut dengan anak murid saya. Dia mengaku, dia cerita dengan saya. Saya kata tak apa, sabar, doakan aja kan. Minta dia berubah. Tapi ada setengah-setengah cikgu tu memang kecil hati lah. Ya, saya kata you kecil hati sekalipun, tolong jangan ada terlintas dalam hati kau nak jadi apa tu kau punya pasal, kau nak mampu kau punya pasal, kau nak jadi setan tu kau punya pasal, janji aku dapat gaji. Tolong jangan cakap macam tu. Kan, doakan, minta dia berubah kan, sebab dia masih lagi muda kan, dan kita tak nak doa kita, sebab guru ni dia macam mak bapak juga kan, doa dia diberkati, dan insya-Allah mungkin juga doa dia tak ada hijab. Jadi kalau dia doa yang tak baik, takut doa tu makbul, anak ni akan tak ada masa depan. Jadi sebab itulah kami guru-guru tak pernah lah mendoakan yang buruk. Saya doakan anak murid saya semua hebat-hebat, jadi orang hebat semua. InsyaAllah. Dan bila dah jadi orang hebat, janganlah lupa dengan cikgu anda, okey? Lupa cikgu belanja lah kopi ke kan. Dah berjaya, saya kan kopi ajak kot lewat. Okey. Alright cikgu, awal pun kita nak ucapkan selamat menyambut Hari Guru. Selamat Hari Guru juga kepada semua, dan terima kasih kerana mengundang cikgu. Dan semoga Cikgu Ahmad menulis akan terus sukses pada masa akan datang dengan tugasannya sebagai seorang guru besar di sekolah SK Camp Pakit. Dan bergelar sebagai seorang motivator dan bergelar sebagai seorang influencer dengan menggunakan sebaik mungkin keadaan kewujudan social media, mula video dan sebagainya. Kami selalu nanggar kita dalam TikTok. Kami nanggar kita lekat minum air lemonade. Apapun, sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Guru kepada kita yang bergelar sebagai guru. Okay, so sampai di situ aja. Thank you so much kepada anda yang dah pun menyaksikan podcast ini, dan insyaAllah kita mungkin akan tampil dengan tetamu-tetamu kita yang lain juga pada masa yang akan datang. So selamat Hari Guru. Thank you warga pendidik. Assalamualaikum. Salam sejahtera.